Assalamualaikum dan selamat malam. So pagi tadi saya buat how to set up DGT. Malam kebetulan ni tak rancang terus kita jumpa IA Syawal di bulan Assalamualaikum. hampir habis bulan Ramadan ni. Nak jumpa Syawal. Kita raya awal hari ni, raya awal. So terima kasih Syawal masuk dalam podcast saya. And bukan senang nak dapat ni. Call 2-3 kali, message. Malam ni boleh jawab. So hari ni kita nak sembang santai. Sambil lagi kita bermoreh. Okay. So Syawal, saya dah kenal dia ni lama. Daripada 2013 waktu kita pergi Kedah. Ya, betul. 2013 waktu kita pergi Kedah bersama dengan arwah Fadinayan. Fadinayan pergi Kedah. Waktu tu tak berapa kenal sangat, just follow naik kereta je kan. Hanya menumpang je pergi ke Kedah. Pergi main chess kan. Okay. So nak ikut sebelum tu tak kenal sangat. So boleh Syawal terangkan macam mana perjalanan pepanggil dalam chess sebelum Pengalaman dalam satu Okey, pengalaman saya dalam satu. Mungkin pengalaman saya berbeza sikit lah dengan pencatur dekat dalam Malaysia ni. Kalau pencatur kat dalam Malaysia ni mungkin kebiasaan yang kita dengar dia bermula dengan MSSD, MSS Negeri, MSSM. Tapi saya pada waktu sekolah, saya bukanlah tak bermain catur, main tapi bukan wakil sekolah. Jadi saya mula fokus bermain chess bila saya masuk UiTM tahun 2009. Tahun 2009 masuk UiTM. Bermula daripada situ baru saya mula fokus start study macam mana main chess. Dan alhamdulillah dalam tempoh setahun saya dapat wakil UiTM main chess. Pergilah masuk Suki. Alhamdulillah adalah beberapa achievement, beberapa johan yang pernah saya dapat. Dah habis UiTM, saya terus berkecimpung sebagai pemain punya, sebagai arbiter punya, sebagai jurulatih punya. Itulah daripada tahun 2013 saya start jadi arbiter sehinggalah sekarang 2025, lebih kurang 12 tahun juga tahan juga lama juga 12 tahun juga lah dalam dunia satu ni sebagai arbiter. Kalau sebagai pemain, bila dah jadi arbiter tu dia berehat sekejap, tak main. So bila sekarang ni sambung main balik, dia ada gap lah atas tu. Lebih kurang total lebih kurang 15 tahun juga lah sebagai orang. Syawal start main chess tu bukan kat sekolah tapi kat UiTM lah. Nak cerita perjalanan Syawal ni bukan kita panggil tak sama dengan orang lain lah. Setiap orang perjalanan lain. Tapi saya mungkin agak lewat sikit permulaan dia. Waktu dekat UiTM tu best siapa tu? Pak Ali Chor apa? Bukan? Ali Chor best junior. Senior saya pada waktu tu Taufik, Rosham, Nizam, kalau kenal. Nizam kenal, yang lain tak kenal. Nama lain Nizam tu Trap Mamak. Kalau Nizam kenal Trap Mamak. Nuek kalau kenal Anwar nama betul dia. Waktu tu Suhaimi yang sekarang bekerja di UKM pun masih bermain satu waktu tu. UKM okey. Itu senior saya lah. Dan satu batch dengan saya yang bermain masuk dengan saya, Khairul Hafiz. Saya sempat main sama-sama dengan Nizam, dengan Al-Firdaus. Sekarang Al-Firdaus pun hilang dari radar. Ali Chor, Wan Azmi, Iwan, tu semua junior. Azafri apa semua. Azafri tu junior tapi dia sempat bersama-sama. Siapa lagi seorang tu? Rahman. Rahman. Abdul Rahman. Itu trademark dia. Abdul Rahman. So waktu tu kegemilangan UiTM tu. Boleh katakan oleh sebab UiTM achieve 2-3 kali gol masa zaman tu, jadi boleh dikatakan zaman kegemilangan lah.
UiTM. So start, saya ingat waktu dekat frame Syawal pernah tanya pasal Swiss Manager, ingat? 2013. Iaitu Waktu tu belajar dalam kereta tu. Saya baru nak start belajar buat pairing guna Swiss system. Belajar buat pairing guna Swiss system. Lesson pirate. So waktu kat mana tu nak tekan nak buat pairing, kat mana nak tekan nak masuk nama. Saya ingat Syawal dia bawa laptop minta ajar dekat tournament yang kita pergi tu, tournament arwah Fadil Fadil Zakaria lah, CM Aftermaster yang kita main. So start daripada tu memang minat arbiter ke ataupun memang waktu tu saya rasa nak tolong UIA punya team preparation kan? Bukan preparation, rasanya masa tu dah ada. Sebelum tu saya dah mula jadi floor arbiter. Okay. Floor arbiter. And then ada yang tanya, boleh tak buat pairing? Saya kata saya rasa saya tahu buat pairing, cuma saya tak pasti nak operate 100% Swiss Manager. Itu yang bila ada orang start tanya tu, saya start study. Itulah. Inilah Sifu Swiss Manager saya. Apa tolong install komputer. Adalah ajar sikit-sikit kan. Waktu tu tak ramai yang boleh pegang pairing kan. Dan saya pun tak adalah explore. Macam sekarang rasa Syawal lagi expert lah. Sebab masa sampai sekarang saya rasa saya tak mendalami dalam-dalam tu. Saya ambil yang part yang contoh berkenaan macam DGT board. Kadang-kadang tu lah, kalau Syawal free memang saya panggil dia jadi pairing. Saya bukan tak boleh buat, tapi tak nak sabut kat situ. Kita banyak lagi benda kita boleh ni kan. Okay, so lepas tu ambil National Arbiter. Saya ambil National Arbiter lambat. Tahun 2013 mula berkecimpung sebagai arbiter. Okay. Ambil National Arbiter tahun 2018. So saya ambil masa lebih kurang 5 tahun untuk kata National Arbiter waktu tu kena exam pun semua kena ada. Kena attend seminar dan ada exam. Kalau pass exam dapatlah National Arbiter. Okay, untuk pengetahuan semua, benda ni mungkin takkan kembali lah. Waktu dulu saya ambil NA, dia package dengan FA. Siapa ambil FA, automatic NA. Dulu punya kisah. Bayar duit NA tu waktu harga kita FA. Tak, NA tu bayar lain, FA tu bayar lain. Dia macam ni. Sekarang punya kisah, NA punya seminar tu dia asing dengan FA. Dulu kalau sekarang nak attend FA seminar kena ada NA dulu. Dulu punya dulu FA tu, nak masuk FA tu kena bayar duit NA dulu. Kena bayar duit NA dulu. So Sebagai maksud dia license lah. so maksud dia bila kita attend FA tu, kita dah automatic NA. Dah automatic NA. Seronok Itu kalau perasan saya punya profile dia tak tunjuk NA tu tahun bila. Tak ada data. Tapi kalau yang sebelum-sebelum tu ada yang dapat IA terus FIDE bagi. Dulu tak ramai arbiter kan. So itulah revolusi. Sampai sekarang saya tak tahu. Ada orang tanya saya macam mana nak dapatkan NA, tapi nanti off record nanti saya nak tanya dan kita buat guideline. Sebab at least bila orang tanya saya tu kebanyakan cikgu lah tanya macam mana dapat NA. Saya kata kena tanya MCF lah. Benda dah lain sangat dia punya prosedur sekarang kan. Ada beberapa requirement yang perlu So NA dengan FA tu berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun untuk sebelum NA 5 tahun. Okay. Lepas saya dapat NA, saya terus kumpul nom untuk FA. Okay. Kumpul nom lebih kurang setahun. Untuk kumpul nom. Waktu tu tahun 2000. NA kena ada yang FA lah maksud dia. Untuk kumpul nom FA kena ada NA dulu. So dapat je NA, saya terus kumpul nom untuk FA lebih kurang setahun. Sebab tahun 2018 2019 tu satu dah mula naik. So hampir tiap-tiap minggu ada federated event. Tu agak mudah juga lah nak kumpul nom. Sampai ke Kedah jugalah.
Waktu tu bulan Shin puasa. juga. Bulan puasa kita pergi waktu Shin tu. juga yang jemput saya jadi arbiter. Kalau tak susah juga saya nak dapat nom. Waktu tu kita pergi MSI. Kedah, MSI. MSI, kita pergi MSI. Waktu tu bulan puasa. Ingat tak kita buka puasa dekat arena tepi jalan? Ha. Dengan Rahman. Rahman jadi champion waktu tu. Rahman main. Rahman main. And then so perjalanan FA je. So dalam tempoh setahun kumpul nom, alhamdulillah 2019 saya FA. Okay. PD arbiter. So selepas saya dapat PD arbiter tu saya teruskan profesionalism saya sebagai PD arbiter tahun 2024. Okay. 5 tahun lagi. 5 tahun untuk kumpul nom IA. Sebenarnya saya mula kumpul nom IA dalam tempoh 2 tahun ke belakang. Maksudnya tahun lepas Covid lah. Lepas Covid. Covid tahun 2020. PKP tak ada share. So lepas Covid 2021 baru start kumpul nom. So nom IA tu ingat tak yang kat mana? Nom IA yang saya berjaya kumpul. Okay. Berjaya kumpul ada 6. Kita perlukan nom IA 4 saja. Okay. Tapi saya berjaya kumpul 6. Kenapa jadi 6? Sebab 2 nom yang awal tu dikatakan invalid lah. Sebab nama saya tak termasuk dalam PD report. So sebelum saya hantar 2 ni, nanti kalau kena reject, baik saya hantar yang kata yang firm lah, yang So ingat ada 4 tau. ASEAN Age Group. ASEAN ASEAN Age Age Group Group di Bangkok. dekat Bangkok, Thailand. Okay. Bangkok dalam belakang. Malaysian Chess Festival. Festival, okay. Chief Arbiter Jonathan Chua. Okay. Tournament Director Hamid. And then Johor Open. Your open. Okay. Johor Open Chief Arbiter Pak Gunawan. Okay. Tournament Director Steven Chong. Dan last kali kalau tak silap saya ni apa Eastern Asia Junior di Sabah. Oh, Sabah yang Sabah. bukan Gukesh. Bos Colin, Mr. Colin. Colin jadi Chief Arbiter. Chief Arbiter KK Chan. KK Chan. KK Chan. Di Sabah. Waktu tu lah yang saya terkejut ada pakai tablet dekat atas meja. Waktu tu lah tahu Klono. Okay, So nak kumpul 4 nom ni perlukan masa lebih kurang 2 tahun juga. Dan pada saya punya best saya adalah best terakhir application IA tanpa IA seminar. Jadi saya terselamat lah. Saya terselamat IA seminar. Saya punya application terakhir, lepas saya punya proof, application yang seterusnya tu dah perlukan IA certification sebenarnya. Itulah apa dengar journey dia panjang tu lah. Perjalanan dia 10 tahun juga tu nak jadi air. Ingat senang je dah air. Okay, untuk pengetahuan semua, kalau nak jadi FA dia ada 3 nom. Perlukan 4 nom. 4 nom. 1 attend FA seminar, yang 3 nom sebagai arbiter. Yang kalau IA sekarang 5. 5. Seminar 1, 4 nom tournament. Dan nom tournament tu bukan dalam negara je, kena keluar. Oh, tak semestinya. Nom tu mestilah nom international. Tapi kalau international event tu dalam Malaysia, semua dalam Malaysia masih boleh pakai. Dan waktu ambil IA tu apa, Swiss, semua Swiss ke ataupun ada application untuk FA atau IA, sebaik-baiknya kena ada kurang-kurangnya 2 jenis sistem. Sama ada Swiss system dan round robin. Waktu IA tu? Waktu IA tu semua Swiss system. Swiss terlepas lah. Kalau application tu semua Swiss system, syarat yang tambahan syarat lah, salah satu daripada nom tu mesti ada 100 orang. 100 orang. So kalau salah satu semua application Swiss system, salah satu tu lebih 100 orang, insya-Allah. Itulah dia yang pasal application ni kadang-kadang rare. Ada part yang kita rasa lepas bila hantar dia tengok kena buat ada extra nom.
So benda ni pun saya cuba nak cover, tapi nak kena dapat study case yang tak lepas tu. Ada kalau tengok sebelum ni tak lepas sebab apa? Tak ada bahasa dalam aplikasi. Tak ada bahasa. Yang itu application yang boleh dikatakan tak lengkap. Tak lengkap. Nanti saya cuba juga buat tajuk tu, and tapi dia sebab bukan rushing punya, tapi sebenarnya rushing juga. Kadang ada guys yang tanya. Ada yang tanya kan. Bila nak tanya tu, kita bukannya FIDE Arbiter Commission. So nak kena refer dia punya study case tu, kenapa dia fail. Kalau nak lagi tepat boleh refer dekat FIDE Handbook. Ya, FIDE Handbook. FIDE Handbook. Dalam FIDE Handbook tu ada regulation for arbiter title. Betul. Okey, mungkin antara last part sepanjang jadi arbiter tu, apa memorable, maksudnya kenangan orang kat tangan ke, claim ke, boleh cerita? Kalau saya tanya FA benda simple lah dia orang sebut. Takkan tanya IA benda touch move sepanjang antara orang kata kes-kes yang paling diingati lah. Ada banyak jenis kes yang diingati, tapi nak cerita tu yang mana satu nak pilih? Mungkin boleh yang jadi perkongsian pada orang lah. Dari segi mungkin tengok salah duduk tempat ke Salah duduk tempat tu dah terlalu biasa kan. Touch move tu terlalu biasa. Mungkin sepanjang berkhidmat pernah tangkap cerita punya orang kan? Oh, cheating betul juga kalau cheating. Kalau cerita pasal cheating ni ada 2-3 kali kes juga kan. Okay, ambil satu kes. Satu kes di kejohanan, perlu sebut kejohanan? Mungkin dekat mana je lah. Dekat mana, tempat di Putrajaya. Bukan di Putrajaya Chess Festival. Okay. Tempat kejohanan tu memang FIDE lah. FIDE event ke biasa punya event? Dia bukan fidelity event. Okay. Dia bukan fidelity event, tapi ada cheating berlaku lah. Tapi ada berlaku cheating. Okay, so macam mana cheating tu? Dia punya orang kata cerita daripada awal tu. Okay. Ada seorang pemain ni kita tak kenal asal-usul dia. Maksudnya pemain tu kita baru nampak dekat tournament tu, tapi dia berjaya pusingan satu, dia berjaya kalahkan player yang ada rating tinggi, yang ada title National Master, yang pernah menjuarai Malaysian Chess Championship. Okay, championship. And National Master. Pemain A ni dia berjaya kalahkan National Master. And then round seterusnya pula dia berjaya kalahkan national player. Okay. Pemain Malaysia. Dia pemain Malaysia. Tapi pemain A ni bukan pemain Malaysia, bukan pemain yang biasa kita jumpa dekat tournament. Okay. Jadi dua pemain yang kalah disebabkan pemain A ni dah suspicious, macam pelik. Ini kenapa kuat sangat? Dan kita sebagai arbiter pun bila pemain national dengan national master tu report dekat kita pun take note. Bila kita take note, rupa-rupanya behaviour dia, masa dia bermain tu abnormal. Biasanya kalau pemain satu bila fokus dia akan pandang board dan tangan ke atas. Okay. Tapi dia punya gaya tangan dekat bawah. Kan? Tangan dekat bawah. Setiap kali nak jalan dia akan pandang bawah. Oh, dia ada phone dekat bawah. Waktu tu tak ada siapa sedar. Daripada round 1 sampai pakai jaket. Saya tak ingat dia pakai jaket ke tak. Okay. Tapi dia punya behaviour, dia punya apa orang kata postur badan apa semua kan. Dia ada pergi tandas tak ada. Duduk. Dia duduk je. Dia tak perlukan tandas sebab handphone ada dekat dia. Jadi bila berlakunya bila datang report daripada pemain ni, kita bukannya terus tangkap.
Okay. Untuk kita bila kita suspect player tu cheating, kita rasa pemain tu menipu, kita bukannya terus terjak. Kau tipu ke tak? Bukan. Kita cuba tangkap dia dengan evidence, dengan bukti. So pada pusingan seterusnya kita take note dan kita mula bagi perhatian lebih dekat pemain ni. So bila kita nampak dia punya behaviour, tangan ini, dan setiap kali sebelum move dia akan pandang ke bawah. So daripada dekat situ tak nampak cahaya apa-apa ke? Itulah dia. Sebelum report daripada dua orang pemain ni, memang nampak macam tak ada apa. Tapi lepas rapid tournament, rapid tournament. Pernah juga berlaku time control tak ingat 20 ada increment? Tak ada increment. Sempat lah. Sempat lah. So bila kita bagi perhatian dekat pemain A ni, barulah kita nampak dia punya behavior. Dan tertangkapnya dia bila kita memang kita berjaya tangkap dia dengan telefon. Dalam telefon tu dia ada apps. Kalau dulu nama apps dia adalah Analyze This Free. Analyze This Free ni salah satu app engine dalam handphone lah. So kedudukan buah dekat dalam apps tu sama dengan kedudukan buah dekat atas. So maksudnya ini game yang ketiga lah dia, Cik. Sama ada game yang keempat ataupun ketiga atau keempat. So maksud dia sempat menang 3 game tu. Kalau nak ikut lah 3 game tu, dia ada satu langkah yang dia pandai. 2 game pertama dia menang. Tapi game ketiga tu bila dia suspicious dekat dia buat kalah. Buat kalah. And then game keempat tu kita jauh, perhati daripada jauh. Dia fikir kita dah tak tengok. Kat situ dia tertangkap. Tapi dia ada dalih dia. Maksudnya dia tak mengaku juga. Dia kata apa yang ada dalam telefon dia tu sebenarnya game yang dia dah study sebelum game tu start. Dia kata kebetulan game tu sama. Position yang berlaku sekarang dengan position yang kat atas ni, saya ambil gambar sama. Maksudnya dia ada engine ke kat bawah gerak? Ada. Okay. The interesting part, adakah player yang round 1, round 2 tu datang bila tertangkap, dia minta balik point dia? Itu dah menjadi kebiasaan. Bila pemain lawan tu terbukti guna menipu, lawan dia round 1, round 2 tu cuba dapatkan keadilan, nak balik point. Tapi according to FIDE rules, point yang oleh sebab pemain tu tertangkap di pusingan yang let's say pusingan keempat, jadi untuk pusingan keempat sahaja yang kita boleh tentukan dia punya point. Benda ni pernah jadi dekat Selangor Open tahun 2019, di mana ada Philippines player minta balik dia punya point. Waktu tu saya tangkap lah. Awal tu saya tangkap. Pemain Filipin tu lawan dengan pemain Malaysia. Pemain yang cheat tu, pada pusingan tu dia minta balik ke dia dah lepas lah. Dah lepas lah. Okay. Pusingan kedua dia lawan dengan pemain tu. So benda tu jadi macam tak pasti result dia macam mana. So bila waktu tu Hamid tanya sampai FIDE Commission should return back the point, bagi ke tak. So according to FIDE, macam Syawal cakap tadi, kita tak boleh buktikan pada round yang sebelum tu dia cheat. Walaupun ada yang kata suspicious, dia tertangkap pada round 4. Lepas tu dia lawan dengan player Filipin juga, yang pada waktu tu ternampak cahaya dekat bawah. So perubahan result tu
ada satu tournament di Malaysia yang mengubah result tu balik. Kita according FIDE law, ada juga yang dekat Malaysia satu tournament yang saya tak mau mention, bila dapat tertangkap dia cheat kawan ni, dia orang ada tanya beberapa arbiter termasuk saya lah, dan dia orang buat decision yang dia orang tarik balik point round 1, round 2. Maksudnya round 1 yang pemain A lawan dengan B, yang B ni, yang A ni menipu, B kalah, dia tukar. Tukar balik untuk semua pusingan. So benda tu boleh buat sekiranya ada meeting dan dia orang setuju dengan semua, and tapi based on law of chess, benda tu tak boleh lah sebenarnya. Result dah keluar, ni salah, mungkin salah arbiter sebab tak berapa check pada waktu dulu. Orang kata anti cheating ataupun fair play, bahagian fair play ni restriction dia kurang. Pemain boleh bawa telefon kan dulu. Sekarang je telefon jangan bawa. Siapa bawa termasuk dengan jam lah. Okay, nice sharing. So untuk cheating ni saya pernah nak terbuat, nak fikir nak buat, tapi saya kena berhati-hati sebab dia melibatkan case study yang lepas. And case yang saya kata tadi tu masih segar kat dalam ni sebab saya tangkap. Saya tangkap, tapi bukanlah saya yang jumpa. Opponent dia yang claim waktu tu dia nak ikat tali kasut. Jadi dia tunduk. Yang ni klasikal lah. Ni klasikal. Bukan rapid ke apa. Kalau rapid memang budak tu lagi dahsyat lah. Lagi dahsyat sebab apa? Rapid ni susah tau. Player nak setting, kena pula kalau tak ada increment. Kalau rapid ni saya rasa dia boleh gunakan benda tu pada peringkat awal. Bila dia dah dapat position yang advantage. Daripada situ dia dah patutnya dah mudah nak main. Okay, last soalan kan. Apa Syawal nampak untuk 10 tahun yang akan datang dekat chess Malaysia ni? Kita 10 tahun yang akan datang, daripada saat sekarang ni sampai 10 tahun akan datang lah, sebab tak sama macam zaman kita dulu. Tournament chess 300-200 kita pergi. Sekarang ni kita siap boleh pilih. Buat 1 bulan tu dah penuh. So sebab Syawal terlibat banyak dalam tournament kat Malaysia ni, boleh nampak improvement. So apa nampak 10 tahun lagi ke atas ni? Saya cerita 10 tahun ke belakang je. 10 tahun ke belakang, kalau kita tengok dia punya progress, kejuanan satu kat Malaysia ni, dekat kawan, kejuanan satu dekat Malaysia ni dah makin banyak. Maksud makin banyak, kalau dulu dah hari Minggu tu cuma satu tournament. Tapi sekarang ni hari Minggu, let's say hari Sabtu tu, dalam hari Sabtu tu ada 3-4 tournament. Itu 10 tahun ke belakang. Boleh jadi 10 tahun akan ke depan, dalam satu minggu tu ada 2-3 classical norm event. Nak lagi sekarang ni usaha MCF dia memang tengah promote classical event. Kenapa kita promote classical event? Sebab kenapa MCF promote classical event? Sebab classical event dan kontrol dia panjang dan quality game ni lebih baik lah berbanding rapid dengan blitz. Jadi MCF, di peringkat MCF sangat menggalakkan permainan yang lebih berkualiti. Dan MCF juga sekarang ni tengah berusaha untuk provide ataupun adakan tournament-tournament yang mempunyai GM no. Usaha MCF untuk lahirkan GM bukan setakat 1-2, lebih banyak. Kita sekarang ni oleh sebab belum ada GM, jadi MCF tengah usaha untuk lahirkan GM pertama. Kalau ada yang dengar, MCF ada dapat grant 1 juta kan. Tapi walaupun MCF dapat grant 1 juta tu, dengan 1 juta tu bukan bermaksud MCF dapat 1 juta debut itu. Dia progress dalam tempoh 5 tahun. Setahun pertama 200,000, dengan 200,000 yang tu dah ada planning dia. Jadi insyaAllah kita doa dalam tempoh 10 tahun akan datang Malaysia ada GM
Dan kalau 10 tahun 10 GM lah. Setahun 1 GM. Okay. So terima kasih Syawal. Terima kasih. Bagi Terima kerja kasih kembali. bagi masa untuk buat podcast dengan Syawal ni. Kalau ikut podcast saya bersama Nick dulu, saya pernah target ada saya nak podcast dengan Syawal, dengan Najib, dengan Hamid. Ni antara kita panggil otai-otai arbiter yang kita patut dapat ilmu daripada orang kan. So insyaAllah mungkin video-video macam ni sikit sebanyak boleh bagi input kepada penggiat catur yang baru-baru nak bergiat. Sebab ada yang jadi arbiter yang sekarang ni, dia takut untuk take action. Sebab satu dia takut dari segi dia buat salah dari segi buat keputusan. Salah. Yang kedua, dia tak ada lagi keyakinan case study yang macam kita dapat lah. Macam kita dapat yang kita pergi, kita tahu pun nak buat. Dia kebanyakan macam tu lah. So saya harap dengan perkongsian macam ni boleh bagi keyakinan pada arbiter-arbiter baru. Dan saya kalau ikut saya punya background dengan Syawal, kita orang player. Chess player. Kalau ikut kita orang ni chess player. So baru ni waktu minggu Syawal menang tu, patut saya nak main tu. Tapi sebab minggu sebelum tu saya dah main. Saya dah main kat Chess Hub. Bawah 1,800. Kebetulan alhamdulillah lah pairing tu nak kata terlampau kuat tak tahulah. Hari yang kedua tu saya menang semua. Rezeki. Duit raya awal. Yang round pagi je yang saya main lama dengan seorang otai. Position tu dah confirm saya menang, tapi nak bagi finishing tu agak sukar. Kalau saya namakan dia liat lah. Yang lain tu alhamdulillah lah, rezeki saya. Pada hari pertama tu rasa macam sedih juga sebab kalah 2 game. 2 game kalah. Kalah 2 game. Hari pertama tu 4 round, 2 game kalah. Kalah dengan Basir satu, dengan Sidik nombor 1. Kalah pun simple je. Waktu tu tengok rating lah, alamak. Kalah dengan 1-7, dia turun 7. Dia turun 7, 14 hilang. Dah pergi ke kita pergi ke Surabaya, nak dapat 7 tu pun jenuh sampai masuk hospital. Itu draw dengan ni isteri bukan Ton ni Surabaya, Ivan. Isteri dia. Tu pun kelakar punya game lah. Nanti boleh check kelakar punya game. So bila ramai arbiter yang baru lahir ni, boleh slowly mungkin Syawal boleh main balik Sebab Syawal ni jiwa dia main sebenarnya. Saya tahu daripada dulu bila pergi tournament tu dia memang fokus. Tapi dia sebabkan bila kita orang main, generate income dari segi tournament tu, jadi arbiter lagi banyak kan. Bukan jadi tournament, lagi secure. dia lagi secure. Kita nak jadikan hobi kita satu sebagai professionalism. Kita nak jadikan dia sebagai kata income. Jadi satu ni ada beberapa cabang untuk jadikan income. Sebagai pemain, bila menang tournament dapat hadiah tournament, cash prize. Ataupun jadi arbiter, dapat gaji arbiter, jadi income. Ataupun jadi jurulatih satu. Jadi kalau kita jiwa sebagai pemain, nak jadi pemain, nak dapatkan income sebagai pemain, kita nak kena perform pada setiap tournament. Dan untuk perform pada setiap tournament tu memerlukan kos yang tinggi lah. Dan lepas tu masa yang saya agak nak kata cemburu ada cemburu, tapi tak adalah nak kata
Sebab bila kita tengok budak-budak sekarang dengan parent dia datang support, Parent dan support anak-anak dia saya cemburu melihat keadaan macam tu. Sebab waktu kita kena buat sendiri, kena study sendiri apa benda part ni. So bila saya tengok pergi ada parent support, ada ni kan, so adik-adik jangan kecewakan lah pengorbanan yang parent buat lah. Sebab macam saya ni, saya tunggu masa je. Kalau dah sampai umur rasa 45 ke atas, nak plan main macam Muzaffar. Mungkin Shin pula bawa anak dia tournament. Okey, itu saja. Terima kasih Syawal. Terima kasih juga. Semoga kita jumpa lagi, insya-Allah, kalau ada rezeki, ada lagi event. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.